you all boleh tahu pasal masalah kesihatan lelaki and you all boleh tahu secara mendalam. Kalau you all ada soalan dari segi maybe yourself ke, ataupun nak tanya soalan pasal suami ke, ataupun pasal biosexual tu, bolehlah tanya, sebab dekat sini memang kita dah dengar semua dah. Semua cerita pun kita dah dengar dah pasal masalah kesihatan lelaki. And masalah kesihatan lelaki ni adalah perkara yang sangat-sangat penting dan ramai orang akan mengalaminya. Kalau you tengok confident orang selalunya akan kurang, dia akan lebih kepada macam ni, erectile dysfunction. Kita nampak ni adalah poster yang biasa-biasa kita nampak lah, orang tengok, lepas tu lelaki tu rasa sangat malu, sangat bersalah, sangat tak confident. Sebenarnya sebab mereka tak tahu ada tempat yang you boleh dapatkan pertolongan. So dari segi yang tu, you all perlu datanglah kat sini, lepas tu kita pergi step by step untuk berubat dekat sini. Okay, so yang ada kat sini, you all bolehlah tekan je button like tu, tekan button like tu bagi video ni ada ramai yang like, and then boleh FYP kan video ni.